dilaporkan oleh media minggu ini bahawa kononnya Malaysia telah kehilangan 5,207 hektar tanah berhampiran sempadan Nunukan di utara Kalimantan. Pelbagai pihak telah menjurus kepada peristiwa ini dan ada yang menyatakan bahawa ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak berlaku oleh kerana 5,207 hektar itu merupakan satu penyerahan kawasan kepada sovereignty atau negara daulat yang lain. Sebelum membuat apa-apa penentuan, harus dilihat dua sudut terlebih dahulu. Pertama ialah keputusan mesyuarat sempadan bersama Indonesia dan Malaysia kali ke-45 itu perlu dilihat dari sudut kesahihan keputusan itu dalam bentuk pentadbiran. Kedua ialah sama ada ia menepati kehendak undang-undang, khasnya perkara 2 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam pada itu, dilaporkan juga bahawa 3 kampung telah terlibat yang telah dimasukkan ke dalam kawasan Malaysia. Justru kompensasi atau sagu hati perlu diberi kepada Indonesia. Kampung-kampung itu Lepaga namanya, kedua Tetagas dan ketiga Kebulang Ngalor. Ketiga-tiga kampung ini sekarang didapati berada dalam kawasan Malaysia. Justru jawatan kuasa telah memutuskan yang 5,207 hektar itu dipulangkan kepada Indonesia. Berpendapat pihak-pihak yang pakar dalam hal soal persempadanan antarabangsa ialah pertama, keputusan itu adakah keputusan bersama antara kedua-dua negara atau hanya keputusan pentadbiran yang diperbuat oleh jawatan kuasa sempadan bersama Indonesia dan Malaysia. Kalau sebelumnya diperbuat keputusan seperti itu dan dipersetujui oleh kedua-dua negara menerusi kedua-dua kementerian luarnya, maka barulah boleh dianggap sahih. Sebelum itu, ini hanya merupakan satu berita yang terkait dengan saluran mesyuarat yang dinamakan Mesyuarat Persempadanan Indonesia-Malaysia yang telah berjalan berpuluh-puluh tahun semenjak merdeka. Anjuran kita ialah supaya perkara ini dihalusi dahulu dan Kementerian Luar Malaysia, Wisma Putra, mendapatkan kedudukan sahih. Selepas itu, Perdana Menteri wajar untuk memberi keterangan lanjut di Parlimen. Dan di situ nanti bolehlah mana-mana pihak mengemukakan pandangan ataupun teguran. Sebelum itu tidak wajar rasanya sesuatu yang belum lagi timbul sebagai rasmi telah diputuskan sebagai sesuatu yang sudah sahih. Ini kepentingan negara dan kita harus cermat untuk menentukan hala tuju dan juga pembuktian sebenar.